Okey, hari ini saya nak ambil masa anda untuk sama-sama kita buka mata, buka minda kita untuk kita mensyukuri apa segala nikmat yang kita ada, bantuan daripada kerajaan yang kita dapat hari ini, sambil kita buat perbandingan dengan negara-negara lain yang turut terkesan dengan COVID-19. Kita ambil negara yang paling dekat dengan kita, Singapura sebagai contohnya. Ekonomi mereka di sana sangat bergantung kepada investor luar. Hasil cukai mereka sendiri daripada syarikat-syarikat antarabangsa, daripada Europe, daripada US yang bertapak di sana, yang buat pelabuhan di sana. Jadi anda boleh bayangkan tak keadaan mereka di sana apabila saraf ekonomi negara-negara besar ini turut terkesan dengan COVID-19. Jadi kita kena bersyukur kerana ekonomi kita dibangunkan dengan hasil kita sendiri, daripada pelancongan kita, daripada petrol kita, daripada sawit kita. Okey, dan kita tengok Indonesia. Masya Allah, saya sangat takut sebab hari demi hari kes COVID-19 mereka naik mencanak. Dan apa kerajaan mereka lakukan? Tuan Presiden mereka tidak mengisytiharkan lockdown. Kenapa? Kerana kerajaan di sana tak mampu untuk sara pendapatan rakyat yang almost 300 juta bilangan mereka di sana. Jadi tolonglah dalam tempoh setahun ini jangan pergi ke Indonesia kerana sangat berisiko untuk kita semua. Okey, jaga kesihatan keselamatan nyawa kita dulu, okey? Dan kita tengok di India 1.3 bilion rakyat mereka di sana. Mereka sudah pun isytiharkan lockdown. Tapi apa kerajaan mereka lakukan untuk rakyat? Adakah mereka membantu? Tak. Rakyat di sana masih lagi mencari peluang untuk mendapatkan pendapatan. Mereka tidak dibantu. Begitu dengan China. China lagi keras ya. Mereka di sana full lockdown, tetapi rakyat mereka di sana dibiarkan terkontang-kanting. Pandai-pandai korang lah nak buat macam mana, pandai-pandai korang lah nak cari makan apa, sampai ke keras tahap itu. Dan kalau anda rasa lembut, anda rasa apa yang kerajaan bagi hari ini tak cukup, 1,000 tu tak cukup, duduklah dekat China baru anda tahu macam mana cara dia, macam mana rasanya nak survive dalam kehidupan. Sebab tu kita di Malaysia ini kita kena bersyukur sebab kabinet yang ada hari ini baru dibentuk berapa hari, tapi mereka berjaya untuk membuat arahan PKP ini untuk menyelamatkan nyawa kita, dan disiapkan pula pakej prihatin untuk kita, untuk bantu kita. Dan kita tahu rizab negara kita cukup kukuh dengan jumlah mungkin 400 bilion ringgit, dan ini yang digunakan untuk bantu kita semua. Jadi kita kena sama-sama dengan kerajaan untuk ikut perintah kerajaan, stay at home, sebab virus ini tidak bergerak. Yang bergeraknya kita ni yang bergerakkan. Dan kita tahu virus ini bermula di Wuhan. Kenapa seluruh dunia affected? Kerana penduduk di sana bawa tularan ini kan, menularnya virus COVID-19 ini. Dan di Malaysia, kalau anda ingat 25 Januari 2020, waktu itu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang membuat statement kes pertama di Malaysia. Waktu itu 3 rakyat China yang masuk ke Johor melalui Singapura. Itu kes pertama kita. Jadi kita sama-sama laksanakan stay at home. Kita kena bentra